Di mana ni? Mak. Yang mana dah? Ni kita duit tu sokong ni. Jadi BP tu masuk dalam tu. Taman apa? Taman Koral. Oh, Taman Koral. Dah lama sakit dah ni? Tahun dia. Setahun. Tapi yang kaki ni baru Sehari dua. Doktor cakap memang ada jantung lah. Jantung memang ada lah. Tapi tak boleh buat apa. Apa pula? Jantung lemah. Jantung lemah? Patut kalau dia buat kan nanti kan baru jalan tu. Oh. Jantung lemah. Keturunan ni memang ada jantung tak? Tak tahu lah. Mak apa dah? Ada Mak dara tu lah. Ha? Mak dara tu. Ada sikit jantung lah. Okey, history tu saya tanya history tu. Asal mana? Asal sini aja. Ha? Membawa. Bombau. Oh, mau. Bombau kat mana? Sungai Layang. Suku apa? Ini parah betul Bombau ni. Jangan malu orang Bombau weh. Jangan malu orang Bombau. Okey. Nama siapa? Fazli ya. Fazli. Nama apa nak? Muhammad Fazli bin Agus. Muhammad Fazli bin Agus. nama mak. Muhammad Jamilah bin Syariat. Hey, confirm. Hey. Hey. Okay. Muhammad Fazli binti Jamilah. Kan? Yo. Kan? Yo. Tak ada kau Melaka dah. Asal Rombau. Sebab bersako tu ada. Okey. Kang kita cakap Kang, sembang Kang tak uno kan. Saya ni lebih main bukti tapi sebelum tak nama Muhammad Fazli binti Jamilah. Itu tanda pada saya. Tanda pada saya lah. Memang ada gangguan pusaka keturunan. Okey. Sebelum saya nak apa-apa, cuba tarik nafas. Nafas. Tarik nafas tu. Ambil bokok kan. So ya. Ya. Ni apa? Lupa ni ada dah. Okey. Nafas tu rasa pendek ke apa? Rasa pendek lah. Dia tak normal kan. Normal okey. Cuba tarik. Tu. Okey, tarik. Okey ya. Wukong. Kau cakap ini Tok Alam ni penipu kan, pemongak kan. Kau tengok sendiri. Kau tengok live ni sini Wukong. Kau ngobaran siapa ada ni apa semua. Kau tengok. Selalu dalam komen-komen kau cakap, siapa yang ni? Kau tengok sini live ni. Okey, cuba abang jalan sampai ujung dah bang. Rasa badan tu, rasa langkah tu, rasa badan tu, rasa berat lah kan. Rasa berat lah sikit kan. Berat. Sabar dulu, duduk dulu. Rasa dulu. Sini rasa. Sebelum sebuat. Okey. Wukong, tolong tengok ya. Kau komen Tok Alam ni penipu. Rawatan Tok Alam ni penipu. Kau tengok sendiri. Kau nilaikan sendiri. Kenapa diam? Kenapa tak menjawab? Wukong. Nak tanya. Sako ni nak lagi tak?
Nak tak? Tak tahulah. Tak ada. Ada ke? Ada. Itu pasal saya suruh jalan dulu, test dulu. Saya tak usik apa-apa ni. Ya, saya tak. Nampak kan? Nampak. Saya tak usik apa-apa kan? Betul. Ni jauh ni jarak ni. Betul. 5 meter ni jarak ni. Betul. Betul kan? Betul. Ni macam mana kau tengok kat TikTok, saya ni kerasa pula. Okey. Berabuk ah. Terobih abuk kok. Woi Saka. Yang dekat ada kat Fazli binti Muhammad Fazli binti Jamilah ni. Aku dah tanya dia tak nak dah. Sekarang ni aku nak buktikan kat dia batang tubuh ni. Ya. Sekarang ni Saka. Aku perintahkan kau keluar sekarang daripada batang tubuh Muhammad Fazli binti Jamilah ni. Kau tarik segala barang-barang kau daripada kedua-dua ibu jari kaki ni sampai bumbun. Daripada kulit dia, daging dia, urat saraf, urat besar, urat halus, urat kecil, darah, tulang, sumsum dan segala organ-organ dalamannya. Daripada usus perut, usus besar, usus kecil, saraf buah pinggang, kedua-dua saraf buah pinggang, saraf jantung, yang lemah tu kau betul kau balik. Kau betul balik sistem saraf tu, saraf jantung tu, buka balik bosihan. Kau tarik semua dekat saraf paru hati, limpa, hempedu, kau tarik semua bersihan. Kedua-dua saraf mata, kedua-dua saraf telinga, saraf hidung, saraf mulut, saraf muka, saraf kepala, saraf otak. Kau tarik semua bersih-bersih. Aku perintahkan kau sebelum keluar ni, kau betulkan dia punya ni jantung ni yang lemah, yang kau sekat, yang kau kunci, kau buka balik bersihan. Lepas tu saraf kedua-dua buah kaki bongkak ni kau betulkan balik, buka balik sistem saraf ni. Ni aku perintah buat sekarang. Kau ringankan batang tubuh ni. Lapang pemikiran dia bagi jurung tenang. Ringankan batang tubuh ni. Tarik. Kau duduk tepi tu, tepi lansi tu. Tak payah saya cakap dengan bodoh tu bang. Kau duduk situ dulu. Kau duduk tepi lansi tu. Semua duduk tepi lansi tu. Tepi kursi tu duduk situ. Berkumpul situ. Jin jantung. Buka balik sistem saraf tu. Saraf jantung, dalam jantung kebersihan. Lancarkan perjalanan darah ni, lancar perjalanan oksigen ni. Aktifkan balik. Hidupkan balik sistem saraf jantung tu. Saraf hati, limpa, hempedu betulkan balik. Lancarkan perjalanan oksigen ni, lancar perjalanan darah ni. Lancar, buat sekarang. Okey, take lepas. Basuh sendiri. Bezo tak bezo Ada bezo tak? Ada. Ha? Ada. Ringan tak lepas tu? Ringan. Ha? Ringan. 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 Tak rasa tak darah tu mengalir satu badan sekarang? Rasa. Ha? Rasa. Rasa? Rasa. Wukong, kau tengok dia ni. Ada bang, ada satu peminat ni nama Wukong. Dia kawan saya, dia penipu, pemongak. Abang cakap sikit apa perubahan dia bang sekarang? Yalah, rasa buat nafas tu panjang lah. Daripada tadi pendek. Kan. Okey, cuba jalan. Kita tengok. Tadi borek kan? Dari berat. Rasa. Ringan lah. Ha? Ringan.
Jangan. Jangan. Betul? Betul. Tak bohong? Tak. Awak gambar saya penipu bang. Itu tadi berat tu. Berat? Berat. Ah. Sekarang ringan tu. Tu dah cerita lah. Sako. Tak sayang. Okey, tarik nafas. Lagi. Kasar jalan balik. Kasar. Ringan tak ringan kita tengok. Masuk Masuk. Okey, duduk. Okey, kejap ya. Ini saya masuk balik sako tu. Saya nak buktikan adakah Tok Alam ni pembohong. Ramai kawan sini pembohong. Bola hantu setan, jin. Okey. Woi sako, kau masuk balik. Dah masuk dah. La 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 la. Kasar kan? Masuk. Kasar je lah. Berat. Berat kan? Berat. Betul tak ni? Apa sih kebahan ni? Punca lah? Sako lah. Sako. Ini dia jago keturunan ni. Yang ni tak boleh pakai sako ni. Inilah dia buka kacau jantung kau lemah apa semua nak operate tak boleh kan. Ni insyaAllah lewut ni kan. Tapi dengan syarat kena 3 kali ulang. Lepas tu body buah jatuhnya makan. Dia tambah tenaga. Mana kalau ada kolesterol ke apa ke dia bolo balik jantung tu. InsyaAllah. Okey. Cuba jalan dan tengok. Kita tengok. Berat bang. Berat bang. Berat bang. Nampak tak? Bukan saya tambah ya. Saya tak usik apa-apa. Berat bang. Berat. Fikiran pun kacau kan? Kan? Tak jalan semput bang. Semput bang. Semput? Semput. Tu dah cerita Nampak kebesaran Allah. Ini semua atas izin dia. Ya, semput bang. Semput bang. Duduk. Dia berat bang. Tu dah. Betul. Semput dah. Rasa kan? Rasa. Macam besok balik lah. Lagi berat bang. Yelah sebelum sakit macam ni lah. Semput apa semua kaki borak kan. Betul bang. Yang kau sakit selama ni dah. Ni punca Kita sekarang ni kita cari punca. Dah tahu punca ada sako. Mana ada sako kau? Tak. Sini kalau siapa cakap sini, cakap macam tu, ada sako kau. Silap puasa. Sebab saya boleh membukti. Ini kelebihan Allah Ta'ala bagi ke saya. Boleh keluarkan, lepas tu masuk balik. Lepas tu saya keluarkan balik. Itu kelebihan saya. Macam mengarahkan jin tu macam anak ayam anak kita. Masuk. Pergi keluar. Macam itulah cerita Faham? Sama tak dengan TikTok tu? Sama bang. Sama kan? Sama. Orang kawan pembohong. Tu tambah pada wukong ni. Wukong. Nampak tak? Jawab dah. Okey. Nak tanya lagi sekali. Nampak punca kan? Nampak. Sako ni nak tak? Tak nak. Tak nak. Tak nak? Tak nak. Nampak kan? Nampak. Punca kan? Nampak tak? Orang rumah kau. Mencungap kan? Tu dah cerita. Malam tak boleh tidur. Okey. Dengar Woi Sako dan segala jin-jin yang ada di dalam batang tubuh Muhammad Fazli binti Jamilah. Okey. Dengar baik-baik aku nak cakap. Apabila Muhammad Fazli binti Jamilah datang berjumpa kandaku,
mengadu akan nasibnya, akan sakitnya, iaitu gangguan pusaka keturunan, lemah jantung, sakit jantung, sakit saraf, kaki bengkak akibat air tak keluar dekat punca-punca pada jantung, bisi-bisi badan, lemah-lemah badan, jiwa kacau, emosi, perasaan, akal nafsu, semangat jati diri yang hilang, penyakit gangguan GERD izati, lemah-lemah badan. Pada saat dan ketika ini, apabila Muhammad Fazli binti Jamilah datang berjumpa akan daku, mengadu akan nasibnya, akan sakitnya, pada saat dan ketika ini, maka terbatallah dam dan kifarah ke atas diri Muhammad Fazli binti Jamilah, zahir dan batin, hingga akhir hayatnya. Maka terbatallah perjanjian dan tugas kamu di batang tubuh Muhammad Fazli binti Jamilah, iaitu terutama pada gangguan pusaka keturunan, gangguan GERD izati, bisi-bisi badan, lemah-lemah badan, jiwa kacau, emosi, perasaan, akal, nafsu, semangat jati diri hilang, dah terbatal. Mana segala penyakit, sakit saraf, bisa-bisa badan, lemah-lemah badan, sakit jantung, lemah jantung, saraf bengkak, kaki bengkak, semua dah terbatal. Sebab dam dan kifarah dah terbatal. Wahai Muhammad Fazli binti Jamilah, pada saat dan ketika ini, daku mengisytiharkan, bebaslah kamu, merdekalah kamu, syurgalah kamu, dunia dan akhirat, zahir dan batin. Segala bala bencana penyakit yang kamu hadapi selama ini, iaitu gangguan pusaka keturunan, gangguan GERD izati, sakit jantung, lemah jantung, kaki bengkak sebab air tak keluar apa semua, sakit saraf, perjalanan sistem saraf tersekat, bisi-bisi badan, jiwa kacau, emosi, perasaan, akal nafsu, semangat jati diri hilang, penyakit gangguan GERD, semua dah terbatal. Kosong kosong gugur segugu bosih bosih wahai jin GERD izati, wahai jin pusaka keturunan, wahai jin jantung, jin saraf, jin bisi-bisi badan yang ada di dalam batang tubuh Muhammad Fazli binti Jamilah, aku perintahkan kalian keluar daripada batang tubuh Muhammad Fazli binti Jamilah. Sebelum kau keluar, aku perintahkan kau tarik segala bisi-bisi ni daripada kedua-dua ibu jari kaki ni sampai bumbun. Sampai bumbun. Daripada kulit, daging, urat saraf, urat besar, urat halus, urat kecil, darah, sumsum dan segala organ-organ dalaman ni pada kedua-dua saraf buah pinggang, saraf usus perut, usus besar, usus kecil, saraf jantung, saraf paru-paru, saraf hati, saraf limpa, saraf empedu, kedua-dua saraf mata, kedua-dua saraf telinga, saraf hidung, saraf mulut, saraf muka, saraf kepala, saraf otak. Kau tarik semua besi-besi ni, kau duduk tepi tu. Lagi satu sakau, segala barang-barang dan pakaian-pakaian kau, jiwa kau pun semua, korin kau tarik semua, kau letak tepi tu. Tarik semua, keluarkan semua. Sebab perjanjian kau dan tugas kau di batang tubuh Muhammad Fazli binti Jamilah dah terbatal. Aku batalkan. Kau tarik semua, bosihan. Semua, keluar. Jin jantung, botolkan sistem jantung ni. Lancarkan, aktifkan balik seperti normal balik. Seperti manusia balik. Besok balik. Bagi dia tenaga. Lancarkan penyaluran darah ni. Lancarkan penyaluran oksigen ni. Ringankan semua. Baik semua. Basuh basuh dia kuat tarik botolkan dekat jantung, terutama dekat sistem jantung tu, botolkan balik, bagi dia tenaga balik sebelum normal balik. Botolkan sistem saraf kat kaki, kedua kaki yang bongkak ni, lancarkan perjalanan darah, oksigen dia, air apa semua botolkan balik. Botolkan sistem saraf ni, lancarkan balik, normalkan balik.
Puasa. Logo tak? Logo. Ha? Logo. 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 Nampak tak? Macam tak percaya kan? Kaki menggigil tu mah. Dia ingat Apa? kaki tu rasa menggigil kat lah. Apa terasa? Macam nak berpeluh kan? Ha? Nak goyang bodoh. Kak, pergi kat teras luar tu ambil air, bagi dia minum. Cuba bangun. Jalan, apa rasa? Tadi borek kan? Ni rasa. Ingat balik dah. Wah. Yang tak boleh tahan tu tangan kat belakang tu, sagampang tu. Ringan bang. Ha? Ringan balik. Ringan. Nampak tak? Ha? Punca dia. Tak. Dalam betais bagi dia. Oh, yang sejuk. Tak apa dia letak itu. Ini kan boleh minum, tak ada hal. Cuba tarik nafas tu. Kau sokok tak? Siap. Tapi kurang lah. Dia tak macam dulu lah. Isap sekarang. Isap, rasa. Rasa nikmat rokok tu. Tu suruh dia isap rokok. Rasa nikmat. Cewa. Apa rasa? Lain lah. Lain. Apa yang lain? Sebelum ni isap rokok tu macam mana? Tak sedut, buang lah. Ni? Sedut. Pengakuan dia ya? Pengakuan dia ya? Kita main bukti punya. Ada cakap kosong punya. Minum air lagi. Rasa nikmat minum pula. Lapang kan? Fikiran kan? Apa salah? Nampak tak keburut? Minum lagi. Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa rasa nafas tu? Adalah perubahan. Perubahan kan? Ada. Ringan badan tu kan? Ringan. Masuk balik borek. Buat. Keluar balik ringan. Masuk balik jalan pun mau cungap. Berat. Berapa umur? 40. 40. Berapa nak lah? 3. Yang tua berapa? Kerja 10 tahun. 11 tahun. Rumah mana? Oh, Kedah. Dah lama tengok saya punya TikTok tu. Baru tadi tu. Kalau ke hospital memang tahan 5 hari tak lagi tu. Bom. Dia hantar hospital tadi. Dia kata, sekejap lagi lah kau pergi hospital kan. Baik tu air dah pergi hospital masuk kencing semua. Takut, sakit. Dia tak nak pergi. Okay. Tak datang sini, saya kerja. Kencing macam mana sebelum ni? Kencing okey je. Okey. Dia tak ada nak. Kalau buat hospital kan dia pasang tube tu kan. Paksa. Okey, sekarang kau pergi ke bilik air, jamban, cuba kau kencing. Kau rasa kencing kau macam mana? Ya, mau betul rasa, kau rasa lawih tak lawih. Laju tak laju pun. Pergi kencing. Jangan malu-malu. Kita tes. Kak, tumpang bilik air. Waalaikumsalam. Santai. Kau duduk depan ke TV dia. Makan tu semua.
sampai bila aku makan ni. Jadi nenek Nona ajak makan, dia cerita Nona ni. Ada makan nasi tomat, iya, tak ya. Terus pasal dia nampak ada udang. Ada udang, ada tak makan. Ada tak minat. Tak mau lupa tu kakak, makan dulu lah nak cakap Aina lah. Cak, ambil nasi. Cak kan nak air apa semua. Layan bagaikan ratu. Yalah, dia bodek. Angah hama ingat dengan kerja dia kat rumah ni. Tapi dia bagi kau makan. Tak apa. Angah ni migraine boleh buat katuk. Migraine ni kena datang dulu saya cek. Kalau migraine okey, migraine 100, urut 100, buat tarik pisau 200. Tarik pisau 200. Kejap. Dengar tak? Dengar tak? Terdengar tak? Okey, yang migraine ni tarik pisau 200. Urut satu badan 100. 100 setengah. 300 setengah. Migraine khusus untuk buat migraine tambah 100 mahal dia. 400 setengah. Kalau ada sako, kalau nak diputuskan 500. Standby lah 5,000. Kes ulangan 100 setengah. Itu saja. Yang sako ni memang terpulang. Kalau ada tak ada kita cek dulu. Macam ni tadi. Macam mana sako? Okey. Macam mana teruncing tadi? Lawas. Laju kan? Laju. InsyaAllah. Okey. Saya sebenarnya kejap-kejap saya nak pergi lawyer ni. Saya kemarin saya pukul 3 pergi lawyer. Okey. Saya nak tanya. Apa hal saya nak putus yang sako tu dulu. Takut saya propose saya balik. Okey, nak tanya. Sebelum ni urut, ini kena urut urut satu badan tu. Ni nak tanya rumah ni. Izin tak suami kena urut kat seminar staff ni? Boleh? Adosnya tengok ya. Kan? Jangan tak tanya ya kau dengar saya minta izin pada isteri sebab angah ni, sebab Abang Fazli dia tengah menjaga omak omak tengah nyanyuk. Dah mi merah, dia tak boleh nak datang senyum perawat saya lelaki tu. Dia jaga omak kan. Omak dah nyanyuk dah 80 lebih kan? 80 lebih nak 90. Itu dia buang sako, dia nyanyuk tu. Dah merah dah. Dia cakap dia tak boleh nak ambil aku. Tengahlah ni angah ni. Itu minta izin tu. Dah lampu ingat kan? Dah lama ingat. Boleh lelah ni. Kenapa? Tadi pun cengap. Okey, nak tanya. Okey. Ni saya beritahu kos rawatan dulu ya. Okey. Tarik pisau saya ambil 200. Okey. Rawatan jantung saya ambil 200 mahal ni jantung ni. Nak buka sistem saraf jantung pun semua. Itu mahal kali pertama ya. Ni kali pertama. Okey. 200. Tarik pisau 200, buat jantung 200.
Dah sampai tu. Urut satu badan ya. Buka saraf semua ni. 1,5. Ini saya beritahu tuan-tuan dulu. Okey, dah berapa? 5,5. 5,5. Nak buang sako. Kalau nak buang sako, nampak puncur tadi kan? 1,050. Lepas tu saya showkan makan buah zaitun ni. Buah zaitun ni kencing manis, darah tinggi, kolesterol, jantung. Dia melancarkan darah balik. Sisaran dia potong balik. Dia bakar balik mana-mana kolesterol apa semua kan. Makan tu balik. Kalau jantung kalau nak beli ni 80. Mana 1,130. Itu cerita itu terpulang. Campur yang tadi tu? Campur yang campur 500 lah. Dah campur 500. Untuk bawang sakor tadi lah. Semua sekali RM1,080. RM1,130. RM30. Ini cakap seorang tu dulu. Itu terpulang. Cubalah bincang dulu. Sebab kalau nak ni, saya nak puting sakor tu dulu. Dan lalu saya selepas selesai sebab saya ada hal. Saya cakap saya dah pukul 3 saya dah jumpa lawyer je pasal masalah saya kena tipu tu kan. Kono dah. Memang kono dah. Tapi masalah kita bertanya pada Tom yang badan. Saya dah cakap tadi. Saya dah hal dia nak datang dia tak boleh tahan. Sekarang ni terpulang pada tuan punya badan. Kalau tak nak buang sako, saya keluar tapi tak sampai seminggu dia masuk balik. Sakit lah balik macam tadi. Itulah cerita Yalah. Sebab jantung kena buat. Sebab jantung tu lemah. Nak buka semua saraf buka habis. Lepas tu kena ulang. Lepas seminggu datang balik. Bayaran lah 150 ulangan. Tapi buat macam tadi balik. Urut. Cuma bayar 150 lah. Ulangan 150. Yang kali pertama ni agak membebankan sikit. Yalah. Ini cakap seorang betul ni. Berapa kali ulang saya nak tengok perkembangan peringkat-peringkat lah kan. Itu pasal saya bukan lagi 2 hari 3 hari datang. Seminggu. Malah guide dia lah. Sebab kita nak sistem tu jalankan. Darah tu jalan balik. Nak bagi lancar lu. Lancar balik. Bau kita tengok macam kita cuci longkang lah. Dia, longkang bertanah tu kan. Longkang dah bersabun. Kita bersih-bersih. Kita lalu air kita tengok. Biar lu tengok apa masalah Mana longkang pecah ko ada akal ko ada jones pun nampak. Dia punya ada tunggul ko apa ko kan. Sebelum ni air koruh ya, air tanah kan. Bila ada jones kan sini ini kita bersih balik, potong balik sikit-sikit. Tapi kalau tu saya nak buat sekali tu elok, saya angkat tangan. Saya minta cakap, pergilah cek tempat lain. Saya tak mampu lah. Biasa selalu berapa kali tu? Kalau jantung ini jantung Kalau sako tak ada masalah. Sako ni kalau ada masalah kasar macam ko dalam 4-5 hari, tipu ni buat video call. Saya tarik pada jauh. Urut ni kena 2 atau 3 kali ulang. Tapi buah zaitun kena makan. Tak tahu berapa biji tu. Kau ada macam mana? Alhamdulillah cakap ni tak ada. Dah tinggi? Tinggi ada. Okey, kau makan lebih kurang 7 biji. Satu hari. Dia 7 biji tu straight makan. 3 pagi, malam tu ompek. Nampak. Sebab jantung tu bagi lancar. Itu terpulang. Buah zaitun ni terpulang pada kau. Nak boleh, saya cuma recommend. Dekat Soman tak ada jual buah zaitun ni dah. Yalah. Saya ambil stok ni pun daripada KL. Yalah, nak mencari lagi, nak apa lagi pun pening kan. Ini kita cakap tu orang. Apa yang ada depan mata lah. Ni ada boleh buka TikTok tu kan. Kau boleh jalan balik, kau boleh berlari kan ni. Memang kau boleh berlari ni. Kau rasa badan kau macam mana kan? Ringan kan? Ringan. Ada dulu bila jalan tu dia ngalah depan, saya belakang. Itu cerita Itu mula tadi yang cerita pasal kaki bongkak kan. Itu tanya ada buah pinggang kau tak ada, jantung. Ini takut ada sako ni kan. Ya dong. Dia macam wawas. Datang lu kita cek. Ni cek lah ni. Malah kita tak tahu sako apa kan. Bila kau ban ada sako, kau boleh terima kita kan mana ada sako. Tak apa, saya buktikan. Kita main bukti. Keluarkan perasa sebelum buat tu jalan lu borek.
Napes tu macam mana? Dah keluar kan, ringan. Badan ringan, napes melaju. Masuk balik. Nak mampu je tak? Keluar balik. Dah. Itulah kelebihan Allah Ta'ala bagi ke saya. Sebab cara macam ni pun dia tuduh saya menipu. Guna setan, guna jin. Kalau jin sama setan tak apa dia buat macam ni dah. Waalaikumsalam Al-Fakih. Macam mana cerita tu? Pemutih sako yang lain itu nanti kan saya buat kejap, nanti saya cabut, nanti kan dia urut. Cuba bincang dulu dengan rumah. Boleh. Boleh? Okey, boleh. Cantik. Sebab saya dah janji dengan lawyer pukul 3. Okey, cuba baca ni. Pemutih sako ni. Dengan ini saya Fazli binti Jamilah pada saat dan ketika Allah Muhammad Rasulullah. Nampak? Cara baca lah. Semangat. Kau kena jujur dan ikhlas. Yalah. Yakin dan percaya pada diri. Yang tadi kau baca tu baca sambil leweh itu. Selanjar je. Ada cara sebab takkan kau nak marahkan orang keluar. Keluar kau. Tak pek dah. Kalau nak, keluar. Dengan penuh yakin percaya pada diri kan. Tentulah bila kau nak memutin ni, ini test ya. Okey, baca. Saya dengar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa sedih mana tu? Baca tak? Sobat kan? Sobat kan? Tadi kau baca pertama tu tak ada rasa apa-apa kan? Kosong kan? Ayatnya bila kau baca lebih sobat pilu rasa kan? Yang pilu sobat tu bukan kau. Korin itu. Korin sako tu nak diputuskan. Faham tak? Itu tanda kau bersako. Bukti yang kedua tu alam berjaya membuktikan. Bila kau baca kat tu kau rasa sobat. Ada yang baca nak putih sako tu nama sendiri pun lupa. Ada. Dengan ini saya baca tu saya tak ingat nama saya. Kosong. Tak boleh baca. Ada yang teori pula langsung tak boleh keluar suara. Tak bersuara. Dikacau yang ni kau sobat. Kebanyakan semua sobat lah. Ada yang melulung menangis. Ada yang megang ya. Baca lah. Tak boleh baca tu. Apa borek gitu. Faham Faham. Okey. Ni nak tanya Muhammad Fazli binti Jamilah nak tanya, sako ni kau nak lagi tak? Tak nak.
Betul? Betul. Yakin? Yakin. Mutamat? Mutamat. Saka kau dengar aku tanya Fazli binti Jamilah ni dia memang dah tak nak kau dah. Mana batalkan perjanjian ni, putuskan hubungan silaturahim ni ya? Ya? Yo. Bulat kata-kata ni? Bulat. Tak ada dakwa-dakwa lagi dah? Tak ada. Dah nampak dah? Dah. Masalah kau ni? Betul. Yang mengganggu kau selama ni. Hospital dekat setahun tak elok kan? Ni punca Ya? Okey. Ni nak tanya orang rumah ni, nak tak sako suami kau ni? Tak nak dah? Dia nak jaga pengetahuan. Dah, tak boleh buruk dah. Tadi datang macam nak mampu. Minta nyong. Nampak Okey. Weh Saka, kau dengar baik-baik. Apabila Muhammad Fazli binti Jamilah melapar undang-undang di sana, kamu pasti akan dihukum mengikut peraturan dan undang-undang di sana. Adakah kamu mengerti atau tidak apa yang dah ku cakap? Okey. Muhammad Fazli binti Jamilah nak tanya kali tahir. Yo. Nak lagi tak saka ni? Tak nak. Bulat dah? Bulat. Nak putuskan perjanjian ni? Putus. Kau dengar ya? Okey. Sebelum nak melepaskan akad ni, pasal niat. Ikut apa yang saya cakap ya. Ini saya Fazli Jamilah. Pada saat dan ketika ini saya memutuskan hubungan silaturahim, pusaka gaib dan segala amalan dan dampingan kepada diri saya, Zahid dan anak-anak saya, cucu-cucu dan seluruh keturunan saya hingga akhir hayat, dengan disaksikan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka dengan ini terbatallah perjanjian kamu dan tugas kamu di batang tubuh Muhammad Fazli binti Jamilah, zahir dan batin hingga akhir hayatnya. Maka terputuslah hubungan silaturahim kamu dengan Muhammad Fazli binti Jamilah, zahir dan batin hingga akhir hayatnya. Maka terputuslah hubungan kamu di alam nyata ini. Dan aku akan hantar kamu balik tempat asal kamu di alam gaib. Okey. Sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Puasa. Ini rasa. Puasa kan?
Betul tak? Ringan kan? Ringan. Ha? Ringan. Kosihan. Tukar pakaian ni. Okey, ikut semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Sekarang pintu alam buka. Masuk. Pintu alam tutup. Okey. Masuk. Ringan lah. Ha? Ringan. Ringan. Ha, cuba jalan kita tengok. Ha. Sini risau lah. Ha. Ringan. Lagi ringan kan? Oh, lagi ringan. Ha. Dia risau ya? Laki dia risau. Buat kejap ya. Okey. Buka baju, buka seluar. Urut. Ya. Nah, bagi kainnya. Assalamualaikum. Dah settle. Sako dah putus. Ni nak kena urut dah, nak buka satu badan. Ni besok dia kena urut, kena ulang dalam 2 atau 3 kali. Seminggu lah, kan? Bila free dah datang. Bukan nak pasal ni dah cukup seminggu 7 hari, ikut masa. Kan? Apa? Saya selalu hari Selasa. Selasa datang lah, tak apa, terah datang urut. Boleh kan? Kalau masa tu tak ada harap. Potang. Potang. Datang potang. Pagi mungkin dia ada hal. Okey, MDN. Sakit apa? Dia ni sakit jantung. Dia ni ada gangguan sako. Keluarkan sako, terus ringan badan ni. Nafas pun laju. Sebab dia jantung lemah. Patut nak kena operate Patut nak buat endogram. Endogram. Sebab jantung dia terlalu lemah. Terlalu lemah. Ni berasa lah. Bertenaga kan? Dia gangguan. Nafas pun panjang kan? Ini kan urut kan lagi sedap. YouTube nanti saya masukkan dekat ni dalam nanti saya masukkan. Kejap nak potong kejap . Okey, duduk bang. Duduk dia. Bismillah. Assalam. Duduk sini.
bagi jap. Kosong kan soal kan? Di tu kan? Kosong. Ha? Kosong. Kosong eh? Oh. Lap. Macam pergi healing ke tak? Oh. Okey. Nah, minyak eh. Okey. Ni. Ni buka saraf dulu ya. Bismillah. Assalam. Tahan sikit ya. Bismillah. Ini pomade balik ni. Pomade sistem. Cara batin. Ini cara saya. Okey. Kasar ya. Okey. Okey, sistem saraf. Saraf usus perut. Okey, ibu skala saraf. Acting kembali on balik sistem saraf. Saraf usus perut, usus besar, usus kecil, saraf kedua-dua saraf buah pinggang, saraf jantung betul kembali, lancarkan penyaluran darah ni, lancar penyaluran oksigen ni, acting kembali sistem saraf jantung ni, lancarkan hidup kembali. Seperti kalau hati, limpa, hempedu, kedua-dua saraf mata, kedua-dua saraf telinga, saraf hidung, saraf mulut, saraf muka, saraf kepala, saraf otak. Okey. Buka saraf kedua-dua daripada kedua-dua ibu jari kaki ni sampai mumbun. Seluruh urat saraf, urat besar, urat halus, urat kecil, seluruh darah-darah dalam batang tubuh ni. Lancarkan penyaluran darah ni, lancarkan penyaluran oksigen ni. Aktifkan balik sistem jantung ni seperti sedia kala. Yang lemah tu dibetulkan balik. Sistem hati, limpa, hempedu betulkan balik. Lapang fikiran dia bagi juru tenang. Ringankan batang tubuh ni, lancarkan penyaluran darah ni. Segala bisa-bisa jantung, bisa penyakit, bisa sakar, bisa GERD anxiety semua keluar. Segala bisa-bisa vaksin, bisa GERD anxiety, bisa jantung, bisa badan, bisa penyakit yang ada dalam batang tubuh semua keluar. Keluar segala sistem bisa-bisa ni, keluar melalui seluruh liang-liang rumus melubang. Lancarkan penyaluran darah ni, lancarkan penyaluran oksigen ni, ringankan. Segala bisa-bisa daripada kedua-dua ibu jari kaki ni sampai bumbun. Bisa-bisa vaksin, bisa GERD anxiety, bisa sakar, bisa badan, bisa penyakit, penyakit buah pinggang, penyakit jantung yang lemah apa semua betulkan balik. Lancarkan penyaluran darah ni, ringankan batang tubuh ni. Apa rasa sang? Ha? Apa? Ringan. Lagi ringan? Fikiran lapang tak? Lapang. Okey, emosi, perasaan, akal, nafsu, semangat jati diri pulihkan balik. Lancarkan penyaluran darah ni, ringankan batang tubuh ni. Apa dia? Rasa? Logo eh? Okey. Keluarkan bisa-bisa ni. Betulkan repair balik sistem jantung ni. Repairkan sistem jantung ni. Repair sistem jantung ni. Okey, betulkan sistem jantung ni. Saraf jantung betulkan balik, aktifkan balik. Betulkan jantung tu. Kau dapat rasa degup jantung kau kan? Ha? Rasa kan? Sebelum ni rasa degup jantung kau macam mana? Laju. Ni sekarang? Sudah normal balik. Jantung dia punya berapa persen. Rasa Terasa badan kau pening Rasa kan? Lapang kan? Lapang. Tu dia. Itu pasal lawatan saya mahal sikit sebab kita ada rawatan batin sekali. Betulkan saraf, reset balik semua sistem tu. Sistem buah pinggang, jantung, usus perut, usus besar, usus kecil, jantung, peparu, hati, limpa, hempedu, kedua-dua saraf mata, kedua-dua saraf telinga, saraf hidung, saraf mulut, saraf muka, saraf kepala, saraf otak. Reset semua sistem. Format balik lah. Ni tengah format lah ni. Bismillah. Malam nak tidur pukul apa? Malam nak tidur pukul apa? Nak setting time tidur ni. Selalu tidur pukul apa? Dah lambat. Yelah pukul apa? Dua.
Kedua Masa sihat-sihat pukul 2 baru tidur. 2, 3 pun tidur main telefon. kita orang menego Nego apa? makan. Okey, kalau macam tu kau nak makan, aku tak nak setting. Mana bila kau nak tidur, kau tidur leno. Ya? Okey. Kau nego? Okey. Okey, set time tidur dia, kau setting balik. Bila nak tidur, kau tidur. Bagi dia tidur seleleno Bila badan kau set, dia nak tidur, kau tidur dia. Lapang fikiran dia, bagi dia tenang. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Ini jangan main. Okey, duduk jap. Masuk korin dulu. Bosan. Cuci kan. Betul selai jantung tu. Nanti kau balik. Okey, betulkan saraf kaki tu. Daripada pohon sampai kaki dia bongkak tu. Betulkan lancang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aku dah bersih engkau, aku dah suci engkau, tukar pakaian kau. Aku dah Islam agama kau. Ini jasad kau, komba kau, sahabat kau, kekasih kau. Ya? Kau jaga rumah ni elok. Lapang fikiran dia, bagi dia tenang. Pemudahkan rezeki dia, pemudahkan amal ibadah dia. Kau menego kan? Bila dia menego, melimpah ruah rezeki dia. Kau buka pintu rezeki dia. Ya? Okey, betulkan sistem jantung balik, sistem saraf yang urat yang mana ni, yang bongkak ni kau susut balik seperti normal balik, ya. Lapang fikiran dia, bagi dia tenang. Leno kena tidur. Bila dia nak tidur, kau bagi dia tidur, ya. Jaga rumah elok dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kerahmatan Rabbul Alamin, ya. Okey, pulang balik kau. Duduk, semua duduk yang hak kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Cuba kau jalan. Baik, duduk. Apa rasa? Nego apa? Kat mana? Kat Benteng Walk tu. Benteng Walk mana? Dekat RSB Bank Seremban tu. Yang kat situ. Yang belah mana? Belah tengah ke? Belah tengah. Yang ramai-ramai tu. Oh, tahu. Kita tengah-tengah dekat yang Taufu. Oh, yang Taufu tu. Oh. Setiap malam lah? Malam dulu dia masak. Dia goreng semua sampai sekarang dia tak boleh masak lah. Lepas ni boleh lah. Keteng. Rasa kan? Makan masak semput tak boleh. Betul semua masak? Kau masak? Ada budak kerja tu kan gini-gini. Kita lagi tu. Dan semua tak saya masak, tak boleh. Lepas ni boleh lah. Besok nego bro. Petang ni nego tak? Hari ni niaga ini dah tidak larat. Besok boleh cuba. Saya yakin. Tukang masak rupa nanti besok kita datang kan? Kita makan kan? Makan kambing. Sebelah dia lah. Saya sebelah dia lah. Yang firstnya ke yang ujungnya? Yang dekat, yang akak pergi dekat ekor ke apa? RSB kan?
Saya sebelah dia. So, orang ni RSB ni kan. Saya sebelah dia lah. Aku goreng mamak tu, sebelah sini ada kenal kan. Kalau Ada dia ABC, ada ABC lagi. Ada tu. Toke rupa Tak apa. InsyaAllah. Lepas ni kau boleh masak balik. Tapi dengan syarat kau makan buah zaitun ni. Dia pagi malam. InsyaAllah. Okey ngah, jalan. Okey, settle semua. Tu pun nak keluar ada hal jap, ada urusan. Ada apa-apa ni? Ada apa-apa pertanyaan? Tak apa boleh. Buang jantung. Aduh, sakit. Ini tahu ada. Ada? Saya tak disuruh. Saya tak boleh bijak ni. Jantung tak dapat pakai apa-apa lagi kan. Kawan, dia cakap apa loh, Mak? Kali nak buat Instagram tak jadi dia. Sebab jantung ni tak ada vlog, tapi lemah. Kita 60 kan? Dia 20 lebih je. Orang tak tahu pun. Dia kolesterol Mana tak sesio aku suruh pergi beli ni. Rasalah. Kalau dia ngolong badan saya urut pun tak boleh dia. Kita tahan kalau saya urut pun tak tahan. Tahan sikit. Tangan lurus ke bawah. Hello Jack. Kau kat mana? Oh, kalau besok apa? Buka call dia. Dengar kan dah sampai. Kata pun ada pun dia jap. Macam mana cerita wah? Ada pesakit datang ah. Kejap. Kejap. Okey. Kejap. Ini kok kolesterol tinggi. Halo, Assalamualaikum. Bos. Ada pesakit datang bubek Oh, ada appointment. Okey. Kain tu pagi besok boleh? Dalam pukul 10? Ya? Okey, right. Okey, baik. Batal perjanjian. Mak Bos, kau naik elok tak? Hello, Jack. Besok pukul 10. Besok pagi. 10 pagi. Okey ya. Kau ajak bos sekali. Ada telefon tak pegang kek? Okey. Apa rasa? Dia letak paling slow sini pun tak tahan tu. Ini paling slow sini pun tak tahan. Paling slow sini pun tak tahan. Orang tak nak urut.
Kalau mau pun saya malah dah. Sakit dia. Saya nak balik 3 hari accident, perut bengkak kan. Lepas tu saya nak urut Ah, dah. ya. Tak boleh. Betul tak nak? Betul. Tak jumpa tak biar. Ini lah punca Sabar bos. Kalau ada pegang lip parah. Sakit. Sebab jantung kau ni. Nak melancarkan balik, ada separuh macam perawat, dia keluarkan macam-macam tadi kan. Ada balik. Tapi tak durut. Kerja tak selesai. Angkat tangan. Tahan sikit. Lembut. Kalau musik lagi koi tangan dia. Lembut. Relax. Kan dia pegang kali parah. Jangan. Terus balik kan. Terus balik kan. Itu pula lembut dah dia. Tahan. Nak buka tu. Kan dah buka kan kau bangun kau rasa napih kau. Tak tangan tekannya. Ada pegang. Ada yang tolong. Tahan. Okay, relax ah. Lolak mata. Kejap kan. Jangan lu. Tak. Ini ada yang cari. Saya slow. Dan cari. Walah. Tak ada dah. Ada yang tahu lah cara nak buat. Bismillah. Assalamualaikum. Jap. Jap. Hanya dah. Sini itu. Okey, bismillah. Okey. Ambil nyawa dulu. Ambil air. Bagi dia minum. Bangun. Sebelum tu, cuba tarik nafas. Apa rasa? Apa rasa? Lego. Lagi ringan kan? Yo. Betul tak? Betul. Tahan sikit. Bukan main-main. Cuba tarik nafas lagi. Dapat tak sebelum nafas sini? Tak dapat. Dah lama tak dapat. Apa ni? Kau tahan sikit lagi. Okey, bagi. Tahan sikit. Ayo, betul lah. Harap badan dia besar. Akaun ni macam dan ni. Tak boleh tahan sakit. Ada kalau urut kadang kan? Slow-slow dengan pandang saya. Pacil aku tu kan? Tapi Angah ni jurut macam orang tua. Orang dulu kita biasa ngurut. Bismillah. Assalamualaikum. Raso. Panas. Panas. Mana dah? Panas tu. Raso. Raso Raso. Mana dah sentuh? Saya sepanas. Raso. Raso panas Panas. Ni inti yang Yamaha 200 tu. Otak jantung tu, batin. Ini kali yang kali kedua dah tu, baik lagi sini.
Faham? Masa duduk bawah lampu panas dia. Panas? Panas. Rasa Apa rasa Logo. Lagi logo kan? Lagi. Lagi logo. Buka cin saraf ni, lancar cin saraf. Selalu bisi-bisi semua keluar. Okey. Turut lah tengok. Kita tengok. Apa rasa? Turut lah. Ya. Ada suruh urut kat jantung tu biar dia rasa apa rasa sakit lagi tak? Kurang lah. Dah kurang dah. Apa? Dah tak sakit macam tadi ya. Lompang kan dah. Kan malah yo. Tadi kau mau burau. Yo. Tadi lagi sakit tu. Tadi lagi sakit tu. Oh, tadi sakit betul kan? Betul. Oh, melotot. Wah. Apa kan? Tarik lepas. Tarik. Apa rasa? Lega. Lega, selesa semua tu. Kalau PIJN berapa ribu no ni? Tak tahu cakap apa. 40,000, 50,000 confirm. Kat sini ya, kalau kau datangnya ulang pun tak sampai 2,000 pun lebih kan? Ya nak waktu ketika ni ada badan tak kena operate apa semua kan? Ya betul tak kena tidur buat. Rumah je. Dah, baging. Dah so logo kan? Selalu tidur baging sini pun tak? Sosak kan? Sosak. Kalau penjering lagi tak boleh. Penjering mana? Cuba penjering. Tes. Rasa. Rasa. Biar 5 minit dulu. Kau rasa. Kau tahu kan sebelum tak sampai 5 minit pun dah rasa sosak kan? Tak habis minit dah habis. Tak habis minit pusing balik ya. Ada bagi tempoh 5 minit. Ini bukan main, kita ambil bukti. Boleh. Tak apa, belum lagi 5 minit lagi. Aku lompang kau aku tahu. Kita tahulah kan. Kita tahulah. Inilah pesakit, kebanyakan pesakit saya. Besok tak. Dia datang macam nak mampu. Dah sehat, alai buruk pun baik. Kita macam ni kita dah pusing balik lah. Ya, tak apa 2 minit biar lu. Kita tes. Itu pasal rawatan kami ni lama. Tes. Boleh tak tes berumur? Ajak dia buat. Tapi ketidakpuasan di hati saya. Kita bercakap main bukti. Kan? Yalah. Orang datang sini nak pulih. Nak elok. Kami pula bagi kepuasan pada kami pula bila pesakit sehat. Itu kepuasan pada kami. Halo? Waalaikumsalam. Ya saya. Tanya kalau duduk Boleh, tak ada masalah. Datang aje lah. berapa bayar? Kalau stroke 400 kali pertama stroke kali pertama 400. Kalau misal ada gangguan pusaka keturunan, sebab bila stroke ni dia ni ada gangguan sebenarnya, jin angin ahmad, jin apa semua kita urut. Kita keluar segala gangguan-gangguan tu. Tiap-tiap segala penyakit ada jin dia, ada gangguan dia. Okey. Stroke kali pertama 400, ulangan 100 setengah. Okey.
Lepas tu saya showkan beli buah zaitun. Kalau buah zaitun harga satu tin tu RM80. Tapi memang saya showkan buah zaitun wajib kena beli. Itu terpulang lah. Saya pun tak nak paksa. Sebab dia nak melancarkan dan dia melembutkan urat saraf ni. Buah zaitun ni. Okey. Urut RM400. Kalau campur dengan buah zaitun RM480. Kalau misal ada sako. Jadi kalau tuan badan tu nak diputuskan, kalau ada sako lah, ada sako bang, kita ambil putih lah. Nanti kan, itu cara saya. Itu terpulang pada tuan punya badan, nak putih hati Datuk, saya nak putih sako. Kalau nak putih sako, tambah lagi RM500. Kalau macam tu, abang standby je lah, lebih kurang RM1,000. Kali pertama standby, bukan wajib kena bayar. Takut ke ada gangguan pusako pula. Standby saja. Ini saya cakap ya, standby saja. Kalau tak ada sako, bayarlah RM400. Rawatan stroke tu. Ulangan RM150. Ulangan apa? Seminggu selepas tu. Lepas rawatan, seminggu kena datang. Dia stroke ni tak boleh dapat sekali dah bang. Kurang-kurang 4 ke 5 kali. Saya cakap tu seorang. Tapi kalau abang cakap, Tok, saya datang buat ni tu nak elok je. Saya minta maaf lah. Abang cik lah perawat lain yang lebih handal pada saya. Lebih hebat pada saya. Saya tak mampu. Ni cakap tu seorang betul ni. Abang duduk mana? Aku. Datanglah kalau nak ni. Kita pulang lah pada abang. Ada rumah. Taman Cengal Utama. Abang WhatsApp saya. Ataupun abang pergi Waze, type rawatan santai Tok Alam. Waze ataupun kat WhatsApp tu kan, type rawatan santai Tok Alam. Dia akan keluar dekat location tu. Kalau nak datang call dia. Okey, baik. Assalamualaikum. Okey bang, lontang. Apa rasa bang? Logo. Alhamdulillah. Sedap. Bezo Bezo. Banyak bezo Pueti. Itu pasal kita suruh test dulu. Alhamdulillah lah. Syukur. Ini sedap tidur ni kan. Okey ngah jalan. Ini kalau berenang untuk berbaju. Pasalnya. Jerat. Nampak Okey. Sedap tadi? Sedap kaki kau ni? Dah kecut kan? Sedap tak? Sudah. Kaki dah kecut dah. Tadi bongkak kan? Korek kan? Dah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah tadi kaki yang bongkak tu dah kecut dah. Mana sistem jantung tu dah jalan. Kan? Rasa berlari. Rasa lega Alhamdulillah. Mana bila jantung ni dah ada repair, paru kita dah repair, keluar ke gangguan betul-betul ke saraf tu, itu yang kaki kau kecut balik. Tadi nampak tadi muka kan? Okey. Kau tengok kaki rumah kau. Bengkak lah. Bengkak lah sekarang. Tengok. Bengkak ke tak?
Nampak tak? Kau laki kau tahulah. Mugut semalam ni. Dah kucuk kan? Kau pegang, kau pegang ni putih Pegang putih sebelum ni korek kan? Cuba tengok. Kau sendiri pegang, kau semalam urut. Betul tak? Mana bila sistem jantung tu dia jalan balik. Kalau kau bangun satu urut, kalau tergak nak terkoncing, kau pergi terkoncing. Kalau tergak, pergi tergak. Mana bisu-bisu tu nak keluar. Ya? Sini tak ada masalah. Faham? Buka tu. Dah. Depan ada pantang tak? Ada kena pantang ke apa? Kena pantang kau. Mana tahu? Nak pantang bagi pantang lah. Kita tanya dulu, ada pantang dulu apa? Saya sini tak ada pantang. Tapi makan tu beragak lah. Ayolah. Umur ni tak ada makan banyak tu. Tak ada orang makan banyak tu. Yang belum lemak tu, yang tu kan kurang sikit. Boleh makan. Tak ada dengan dia. Okey, tu tak jadi pergi ke jumpa lawyer tu, pagi besok tu jumpa lawyer. Ada apa-apa soalan nak tanya? Kopi-kopi yang tangannya kau jantung kan ada kopi kan? Ada apa-apa soalan nak tanya? Sebelah sini. Ini sini. Ada tak ada? Ini. Bocah situ. Kita pergi sebelah tangan kita kan? Cik dia ada kopi. Oh yen. Nazri Pak Choh. Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa? Yang itu kan. Yang itu Apa dia? Yang mana? Yang mana satu ni? Itu memang sakit bos. Itu memang sakit. Itu kena buka. Minta maaf lah. Yang itu ni. Yang mana ni? Cuba buka video. Kedai. Buka video. Yang mana satu? Saya tak perasan. Kedai. Mana? Oh, ayah tu. Kenapa? Okey. Yang saya datang tu, apa masalahnya lagi? Buat sekali lagi. Pergi dekat ayah tu. Kenapa bos? Kita duduk dulu. Sebab yang cola bedah tu, itu kena buka. Wajib kena buka. Sebab itu yang blok. Yalah. Okey, tak percaya Cuba kau jalan, gasau kaki sebelah ni. Jalan. Berasa Bezo mana borek, mana ringan. Ringan. Berat. Apa? Ringan ni berat. Tahu pun kau. Ada bukti kan? Tak. Pergi dekat ayah tu. Kedai. Relax dulu. Okey, Terengganu, tahu Terengganu.
Arahkan kamera tu dekat ayah. Itu feedback lagi. Wah, baru tu jadi mana? Arahkan kamera dekat ayah. Tak nampak ayah tu. Dekatkan lagi, dekatkan dekat ayah tu. Okey, kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pintu alam buka. Bismillah. Pintu alam tarik segala bisa-bisa gangguan-gangguan dekat batang tubuh ayah ni. Lancarkan perjalanan darah ni. Lancarkan perjalanan oksigen ni. Bismillah. Belakang sikit. Apalah, apa kono bai? Kalau boleh Pintu alam tutup. Okey dah settle. tengok dalam. Dalam rumah dah itu nantilah. Kau sejuk tak boleh. Mandi Kalau boleh nanti letaklah ke Seremban. Seremban Negeri Sembilan. Okey. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain simptom kan. Tapi sebelumnya okey lagi. Sejak akhir-akhir ni sampai nak mandi pun balik niaga mandi kan semput malam ni. Tak boleh nak air sejuk langsung dah lagi. Lepas ni boleh, tak ada masalah dah. Kalau pergi family store ke beli barang, tolak troli semput. Iya. Sekarang ni jantung dah okey dah. Malam saya cakap dah berapa kali bangun. beli sendiri ya. Beli sendiri? Pergi hospitalnya? Berapa? Tapi dia bagi, dia suruh beli sendiri. Yang dia bidatron tu. Oh, lain. 150. Satu kotak 160. Satu kotak 160. Kotak putih ya? Kotak putih. Ya. Humairah. Oh, anak tu mah. Humairah comel. Kecil itu. 1 bulan 2 kotak. Umur 3 tahun. Abah dia tak hantar pengasuh. Lepas tu duduk telefon. Lepas tadi dia telefon. Lewat jana pandai pula Dia budak sekarang 3 tahun. Budak-budak saya ni codik. Kenapa? Dia tinggalkan nenek ke apa? Abang dia. Abang dia tu. Tekan. Bapa ni. Tu Alam HQ. Tak, bukan Ya. NZT confirm. Ini Kenapa? rasa melayang. Syahril 492. Okey Syahril. Masuk kotak. Syahril masuk kotak. Urut bapa. Syahril 492. Jika ada darah tinggi boleh ubati ke. Okey. Dia kadang-kadang darah tinggi ni bila kita stres. Ya. Kita stres. Ya, Okey. bapa jap. Dia kadang-kadang salah satu gangguan darah tinggi pun kalau ada gangguan pun boleh jadi juga. Bila ada gangguan jiwa kita kacau, kita stres apa semua, memang confirm lah. Kita cek dulu, datang sini tarik, kalau nak urut saja, urut 3 kati songah, tarik bisa dengan tu.
dengan urut 1.5. Itu saja. Duit tu. Okey. Untuk tu macam dia. Kaki aku tak urut dia. Sakit. Dia ni tak tahan. Saya tak urut dia. Tu pun urut tak boleh lebih-lebih. Urut lebih sikit je sakit. Kalau bagi yang mudah kan. Kalau bagi yang mudah dia kan. Kalau tak yang tak nak juga. Nak datang call. Nak datang call dulu, Rozena. Bila kita dah letak minyak kan kita boleh rasa urat timbul tu kan. Sakit tu. Urat angin tu. Kalau tak boleh tu. Sikit. Biarlah. Dia nak urut kan. Tapi kalau kata dia jauh tu memang kita sumpah. Kita tak pandai urut tapi sikit-sikit tu. Boleh lah kan buat apa ni. Tak mahu dah. Tak boleh dah. Bau sikit dah sakit. Nak bau semua. Ha? Dua. Dua patut hati kering. Sebab kat nombor 2. Lain boleh, tapi tak boleh. Kajian hari ni. So, apa biji dia? Betul tak? So kan? Ada apa-apa nak tanya? Banyak legor tu. Dulu apa abang akak pasting gitu. Oh, kat situ. Main gitar. depan tu. Main gitar tu Yang mana? luar tu. Tukar-tukar orang. Tapi situ betul tukar. Tukar-tukar. Tak ada kokar yang ada tu abang kuku tinggi sikit tu kan. Yang panjang. Tu kawan juga. Yang luar bin black tu. Black tu. Rashid dari situ? Rashid yang main kat depan mamak sana. Oh, Mamak yang dekat lorong sini tu. orang sini tu. Rashid kat situ. Dia lupa kejap orang ni, dia orang tu macam dia jual ikut tem kot saya rasa. Dia ikut turn, ikut giliran. Ini kan. Bila kita dia tak main dia sebenarnya dia dalam center point tu mana dia. Kadang-kadang dekat tasik. Kadang TC kan. Black yang pelukis tu kan? Yang pelukis tu. Selalu naik motor kan. Dia kadang-kadang TC kat depan tu. Itu kona kali tu. Kona berburak dengan dia. Itu apa ngandung dengan tu? Ha? Mengandung dengan tu. Black tu? Lah. Semua berbinti sama Mansur. Tak tahu lah abang kau tu dah. Tu anak abang yang abangan tu. Dulu dia bercakap pasal dia. Okey. Tutup dulu live ni sebab TikTok dah bagi amaran. Tutup sebab TikTok ni berapa kotak benar. Nanti kalau ada apa-apa sok kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.